Wak Muhtar, iaitu Duta Pembinaan Masjid As-Siddiqin, Kundang Jaya. Selamat datang. Ya, Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Saya ingat tadi Tengku Permaisuri mana tadi ya? Allahu Akbar. Ya Allah. Tak tahu nak jawab macam mana tak tahu nak jawab, saya. Subhanallah. Tapi kita nak bercerita tentang Masjid As-Siddiqin ni. Mungkin boleh kongsikan dengan kami bagaimana dengan pembinaannya, adakah dana mencukupi? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, perkara pertamanya kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam 10 hari terbaik daripada bulan Zulhijjah ini. Allahumma salli ala Muhammad, sekaligus kalau 10 siang terbaik itu 10 di awal Zulhijjah, tetapi kalau 10 malam terbaik itu, para penonton, ada pada bulan Ramadan. Dan seperti mana kita meletakkan seluruh hasrat dan cita-cita kita pada hujung Ramadan, maka di siang hari, khususnya pada hari ini, kita berada pada hari Jumaat pula tu, dalam bulan Zulhijjah pula tu. Allahu Akbar. Bermaksudnya dayah, kita dihimpun ke Allah Ta'ala pelbagai kelebihan. Tetapi Masjid As-Siddiqin Kundang Jaya memerlukan perhatian seluruh rakyat Malaysia. Masjid ini berada di Kundang Jaya, Allahumma salli ala Muhammad, tetapi di sana, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, pelbagai pembangunan telah berjaya dilaksanakan. Tetapi ada satu surau yang daif, yang sangat sukar, namanya Surau As-Siddiqin Kundang Jaya, yang mengalami keadaan kepadatan jumlah jemaah yang sangat beban. Dia boleh penuh sekitar 400 ke 500, tetapi jumlah penduduk Islam dah meningkat sehingga 3,000 jemaah dah ya. Bermaksud apa akan berlaku? Solat dalam keadaan atap yang reput, bahkan dalam keadaan yang uzur, kecil sangat. Sedangkan masyarakat di Kundang Jaya sangat memerlukan perhatian kita semua. Jangan bimbang, jangan risau. Kita dah dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Kerajaan Negeri Selangor. Pendanaan kutipan ini juga diizinkan dan dirasmikan sendiri oleh Datuk Mufti Kerajaan Negeri Selangor, seperti mana yang sedang kalian saksikan di kaca TV. Bukan itu sahaja, kita juga berdaftar dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Di Selangor kita fahami dia ada audit yang ketat. Di Selangor kita fahami autoritinya itu melaksanakan tindakan yang cukup teliti. Oleh kerana itu, begitu juga dengan rakan-rakan kita daripada mana-mana state yang lain, insya-Allah. Tetapi para penonton sekalian, jomlah sama-sama kita buat tindakan segera dengan kita melaksanakan infak pada saat ketika ini. Perlahan-lahan kita angkat telefon bimbit kita, Allahumma salli ala Muhammad, kita buka perbankan di atas talian kita dan kita scan QR code yang tertera di kaca TV anda pada saat ketika ini. Ambil masa anda, Allahumma salli ala Muhammad. Orang putih kata take your time, subhanallah. Ambil masa kita. Kalau kita boleh sama-sama infak dan wakaf RM100, Allahumma salli ala Muhammad, itu cukup baik untuk wakaf saham akhirat kita. Ada lebih, kita beri lebih. Ma naqasat sadaqatun min mal. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengurangkan kita punya rezeki dengan sebab kita bersedekah. Apatah lagi, saudara cuba tengok keadaan sekeliling. Masjid ni akan dibina di tengah-tengah komuniti masyarakat. Masjid ni dia ada di sekeliling perumahan. Untungnya apa? Siapa yang infak di sini dayah, duitnya sentiasa berjalan. Masjid yang berada di tengah-tengah masyarakat ni, dia akan ada karya yang selalu datang. Solat. Maka sebab itu, bila sentiasa diimarahkan, diangkat amalannya, maka akan ada banyak kepentingan dekat situ. Jomlah, siapa ada rezeki lebih, boleh ambil RM100. Lebih lagi dayah, umpama contoh, saya dengar tadi kata emas bawah bantal, bawah katil kan. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga beri, umpamanya kita boleh buat Ustaz RM1,000 umpama contoh. Ada satu lot 100 boleh, ada 10 lot 100 pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya tak ada banyak sangat Ustaz, 100 itu besar bagi saya. Bagilah jumlah yang kita mampu, RM5, RM10, RM1. Yang paling penting kita buat tindakan sekarang. Kita buat sebab Allah Ta'ala dalam keadaan dihimpunkan Zulhijjah dan Jumaat, bahkan hari yang barakah ini, maka di sana akan ada banyak kelebihan dan kekuatan dia, insya-Allah. Baik, kita juga difahamkan
kalau tengok video tadi tu memang nampak ramai sebenarnya. Penduduk keliling tu pun sudah nampak memang penuh sangat surau tu kan. Memang bila tengok pula yang dibayangkan tu rasa tak sabar. Tapi dalam masa yang sama kita nak tahu juga tentang kos kan. Kos keseluruhan dan berapa banyak lagi agaknya yang diperlukan. Para penonton sekalian, ya kami agresif tetapi kami terikat dan mengikuti tata kelola oleh Majlis Agama Islam dan Perbadanan Wakaf Selangor. Oleh kerana kita mengatur urus audit yang baik, maka kita syaratnya kita perlukan 13 juta ringgit. Tetapi permulaan untuk pastikan projek berjalan dengan lancar, kita perlukan 6.5 juta ringgit. Tetapi sedihnya, kita hanya sekarang ada 2 juta ringgit. Kita tak boleh memulakan apa-apa proses pembangunan dan kami pun nak cepat buat supaya yang infak sekarang ini kita boleh terus buat, kita boleh pasang curucuk sama-sama, boleh pasang tanah sama-sama, boleh kita naikkan perkara yang asas paling penting sama-sama. Sebab itu jom sekarang ini kita buat tindakan segera, kita infak, kita QR code, nak berhubung dengan pihak masjid pun boleh, Allahumma salli ala Muhammad, nak QR sekarang pun boleh, ambil nombor akaun pun boleh, tak ada masalah, nak datang ke pejabat pun tak ada masalah, berhubung sahaja, boleh tengok perkembangan kami di Facebook kami, insya-Allah kita cepat-cepat capaikan daripada 2 juta ke 6.5 juta ringgit untuk mengizinkan permulaan kita banner lebih banyak jantung di atas muka bumi ini, jantung yang akan mengalirkan darah yang segar kepada umat Islam, kepada umat manusia. Apabila jantungnya itu cukup ampuh, cukup baik, umat manusia sekelilingnya dapat darah yang sihat, maka masyarakat akan selamat. Sebab itu, kita nak jadikan kita orang yang pesat membangun dan kita berjaya dengan rahmat Allah. Kita infak sekarang untuk Masjid As-Siddiqin Kundang Jaya. QR anda insya-Allah sangat membantu di dunia dan di akhirat sana. Mudah-mudahan kita semua berjaya. Infak sekarang buat sebab Allah. Betul. Jadi saya rasa memang kat rumah tu Ustaz tengah cakap ni semua angkat telefon. Kan semua pun nak kerja kan dalam bulan ini adalah waktu terbaik untuk kita manfaatkan waktu dan uang kita. Jadi saya doakan juga tak sabar nak tengok Masjid As-Siddiqin ni siap. Insya-Allah pada anda semua teruskan dengan infak untuk kita sama-sama sama akhirat. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, sudi datang dan tentunya kita nak berehat sebentar selepas ini kita bersama dengan Fariha. Jadi jangan ke mana-mana.